Tapi masa tu saya letak diri saya dalam kumpulan yang sokong dia. Saya rasa dia layak, even kalau nak jadi timbalan presiden sekalipun. Jadi saya sokong Azmin sebelum pemilihan. Dalam convention, Tan Sri umumkan Azmin sebagai Setiausaha Agung. Tak boleh kita terima. Itu kebijaksanaan Tan Sri Presiden. Sebaik saja selepas convention, saya dapat maklumat baru yang mendakwa bahawa siasatan ni selepas convention, siasatan forensik terhadap video intim yang dikatakan membabitkan Azmin Ali disandarkan. Katanya siasatan forensik mendapati bahawa video itu adalah sahih. Ini menyebabkan saya berubah fikiran mengenai Azmin Ali. Dan saya menyuarakan pandangan saya kepada beberapa orang bahawa selagi mana isu video songsang ini tak selesai, Azmin tak sesuai jadi pemimpin bersama. Macam mana kita nak letak muka kita? Bayangkan pilihan raya negeri Sabah nak datang, kita pergi kempen, orang kata, alamak, kau pun video sandakan tak boleh selesai. Sabah,